Kami daripada wakil Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia turun pada hari ini solidariti bersama Zara, bersama dengan rakan-rakan NGO dan juga beberapa rakan-rakan media tempatan, bersama-sama bersolidariti dan menyatakan sokongan dan juga kerisauan kami terhadap institusi pendidikan pada hari ini yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, dan kepada MP-MP pembangkang dan juga kerajaan untuk membawa suara rakyat menjadi satu tempat yang selamat bagi pelajar-pelajar dan mahasiswa untuk menuntut ilmu. Tapi kita lihat pada hari ini isu-isu seperti buli ini menjadi semakin membara. Jadi kami berkumpul pada hari ini untuk memberikan memorandum dan juga cadangan kepada pihak parlimen sendiri, kepada MP-MP pembangkang dan juga kerajaan untuk membawa satu suara yang kolektif penambahbaikan yang lebih gitu dan lebih inklusif kepada segala sektor dan juga segala kementerian. Yang Sekretariat Solidariti for Zara ini telah mengumpulkan lebih daripada 2,000 suara masyarakat dan juga NGO untuk bersama-sama dalam isu ini. Ini bukan isu yang kecil, ini bukan isu yang remeh. Kita perlunya bersama-sama untuk bersolidariti dan juga memberikan komitmen yang segitunya untuk menambahbaikan